Hai kawan-kawan, jom belajar bahasa Melayu. Kata sendi nama memang mudah. Jom belajar kata sendi bersama kami. Hai kawan-kawan, saya Syifa. Hari ni kita belajar kata sendi nama. Yang ni perkataan di. Di tu untuk tempat tau. Contohnya, saya belajar di kelas. Jom belajar sama-sama. Hai kawan-kawan, saya Amar. Hari ni kita belajar kata sendi nama ke. Ke ni guna bila kita nak pergi sesuatu tempat. Contohnya, saya pergi ke kantin. Senang je kan? Jom sambung belajar. Hai semua, saya Safi. Hari ni kita belajar kata sendi nama dari. Dari ni guna untuk tunjuk asal tempat tau. Contohnya, saya datang dari rumah. Mudah je kan? Jom kita belajar lagi. Hai kawan-kawan, saya Farisha. Hari ni kita belajar kata sendi nama daripada. Daripada ni kita guna bila melibatkan orang yang memberi sesuatu. Contohnya, hadiah ni daripada ibu. Best kan? Jom belajar lagi sama-sama. Yeay! Seronok belajar kata sendi nama kan? Cikgu harap semua dah faham. Kalau belum, tak apa, kita belajar sama-sama sampai pandai. Jumpa lagi kawan-kawan.